Ini ikatan iman yang diajar oleh Islam. Bersatu laksana satu jasad. Sehingga terbina kekuatan orang Arab memerintah negara yang berkonsepkan adil kepada semua manusia tanpa pilihan. Kemudian mengajak orang bukan Islam yang tidak ekstrim. Yahudi yang paling celaka murka Allah, tetapi adakah mereka yang tak ekstrim, yang benci dengan kesesatan pemimpin-pemimpin mereka, yang memberi perpecahan sesama mereka kerana tak ikut petunjuk dan kitab Taurat, yang benci tapi nak lihat dulu. Mereka bergabung dengan Nabi, mereka tidak ekstrim kerana nak lihat lebih dulu. Sebahagian mereka masuk Islam. Bila lihat betul-betul Nabi berjaya dalam pelaksanaannya, mereka masuk Islam. Sebahagian mereka tak masuk Islam kerana dengki perkauman. Tuhan lantik Nabi orang Arab, bukan orang Yahudi, penantik perkauman. Ini tak boleh penantik perkauman. Mereka tentang Nabi, pada tahu Nabi itu benar. Mengatur perang Ahzab, tentera bersekutu dengan kaum musyrikin Arab yang tak setuju dengan Nabi. Yang tak setuju ni adalah mereka yang zalim. Mereka yang buruk akhlaknya. Kerana merasakan bahawa kebaikan Islam jadi ancaman pada mereka. Mereka tak boleh puaskan hawa nafsu mereka. Mereka yang berkuasa yang jahat ini mengerahkan pengikut-pengikut yang ramai tunduk pada mereka untuk memerangi Islam. Namun Islam tetap tersebar juga. Akhirnya kuasa ini jatuh. Islam menguasai semenanjung Arab. Kuasa besar dunia. Parsi dan Rom di masa itu. Yang hebat, merasa terancam. Kerana mereka tak boleh merintah dengan betul. Rakyat mengetahui kebaikan Islam. Menyebabkan rakyat tak sokong mereka. Bila mereka mengerahkan bala tentera besar untuk menyerang Islam, tentu yang berperang pun tak semangat. Dua kuasa besar ini jatuh. Dan Islam masuk ke wilayah Parsi dan Rom, menyebabkan ramai Parsi dan Rom masuk Islam. Kerana Islam jadi penentu. Apabila Allah mengatakan Islam adalah penentu. Sayyidina Umar yang menyaksikan penyerahan kota Baitul Maqdis oleh penganut Kristian Baitul Maqdis